Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua followers Facebook Tanya Dr. Said. Aduh. Okay, right. Khabar kat luar sana. So, hari ni topik yang saya akan ceritakan saya rasa agak hangat. Sebab semenjak ni makin ramai rakyat Malaysia yang terdedah kepada masalah jantung, terutamanya sakit jantung. So memang banyak saya dah baca tulisan-tulisan doktor yang lain-lain tentang sakit jantung. Tapi hari ni saya akan sentuh sebab rare. Orang kata rare. Sebab orang pelik kan kenapa orang ni mungkin usia muda, kemudian dia jalani gaya hidup sihat, dia pun tak obes, tiba-tiba meninggal akibat sakit jantung. So, apakah puncanya? Sebab macam saya katakan, yalah, nak kita imbas balik. Saya rasa 2-3 minggu bulan lepas ada dua selebriti terkenal, antaranya Allahyarham Abang Said Umar Mokhtar nama dia. Okay, dan baru-baru ni 2-3 hari lepas Allahyarham Ashraf Sinclair menemui ajal, yang mana dalam dua-dua kes itu kita nampak perbezaan yang besar. Seorangnya memang morbid obese dan seorangnya badan normal, kurus dan menjalani gaya hidup sihat. Tapi kenapa mereka ni masih terdedah kepada masalah sakit jantung hingga mengundang maut? Nak tak nak kita harus bersetuju, okay, ajal tu di tangan Tuhan. Okey, cuma penyebab-penyebabnya lah. Mana tahu dengan perkongsian saya ini pada hari ini mungkin kita dapat ambil sedikit manfaat supaya bagi yang muda di luar sana tu untuk lebih berhati-hati. Sebab kita tahu kalau ikut statistik, okay, di Malaysia ni kita ni mempunyai statistik anggaran pesakit jantung yang muda berbanding dengan jiran-jiran kita bersebelahan. Dan saya pernah lihat satu artikel di Malaysia, bukanlah rekod nak kata apa, tapi sakit jantung yang membawa maut, okay, paling muda di Malaysia ialah berusia 13 tahun. Sangat muda tu, pada tahun 2008. Okay, saya tak nak masuk dalam kes tersebut. Tapi apa yang saya nak katakan, kita ni di Asia, Malaysia ni nombor 1. Sebab kita punya purata sakit jantung ialah pada usia 58 tahun. Muda tu. Sebab kalau kita bandingkan dengan Thailand, jiran ke atas sikit aja kita ni, purata mereka adalah 65 tahun, beza 7 tahun. Manakala di mainland China, okay, adalah 63 tahun. Di negara barat adalah 66 tahun. Di Kanada adalah 68 tahun. So, Kanada dengan Malaysia bezanya 10 tahun. Statistik anggaran orang sakit jantung. Okay, right. So, kita pun nak tengok jugalah, sebab statistik yang lain pun kita menang juga. Okay, sebagai negara yang paling obes di Malaysia pun, di Asia pun jatuhnya kepada negara Malaysia kan. Kita pun ramai orang yang mempunyai masalah kolesterol tinggi, iaitu statistik pada tahun 2015 menunjukkan bahawa 47.7% daripada rakyat Malaysia yang berusia 18 tahun ke atas mempunyai masalah kolesterol yang tinggi. Bagi saya, kolesterol tinggi ni bukan disuka-suka nak tinggi, tapi disebabkan oleh keradangan kronik yang berlaku dalam badan. Okay, right. So, keradangan kronik ni banyaklah puncanya. Antara yang paling favourite tu ialah gaya hidup yang tidak sihat. Kenapa?
Kenapa? Kerana kolesterol ni diperlukan untuk badan, oleh badan untuk memperbaiki masalah-masalah keradangan kronik yang mungkin mencederakan sel-sel, terutamanya di bahagian endotelial ataupun dalam saluran darah jantung kita tu, dia pergi menempel kat situ kan. Kalau ada keradangan kronik, maksudnya kalau kita nak elakkan daripada kolesterol ni menempel ataupun menjadi plak ataupun menjadi sumbatan, kita harus kurangkan keradangan kronik. Baik, hari ni saya tak nak cerita tentang keradangan kronik, tapi kita tahu antara punca biasa-biasalah orang sakit jantung ni ialah tingginya risiko, terutamanya bagi orang muda sakit jantung, ialah satu apa? Merokok. Okey, nombor 2, kolesterol tinggi. Kemudian tekanan darah tinggi pun ada waktu orang muda ni sebenarnya. Right. Nombor 4 ni saya rasa ialah benda yang kita sangat-sangat boleh ubahkan. Kehidupan yang tidak aktif. Kan? Ialah daripada rumah kita bangun tidur, naik kereta, duduk, kemudian naik datang office lah, duduk kat kursi empuk ni, kemudian balik rumah, duduk lagi menghadap TV, kemudian tidur. So kurang senaman lah orang kata kan. Dan mungkin disebabkan oleh diabetes mellitus pada usia muda yang juga boleh digalakkan oleh obesity. Okay? Malaysia negara paling obes di Asia. Okay? Dan juga ada juga ya masalah-masalah seperti masalah genetik. Dan ada juga ya, perkara-perkara ni semua, kalau kita stres, maksudnya kehidupan kita asyik stres, ini pun boleh meningkatkan keradangan kronik yang semuanya menjemput kepada masalah kardiovaskular ataupun masalah sakit jantung. Dan hari ini saya akan bincangkan bukan perkara-perkara tersebut, tetapi perkara-perkara rare. Kenapa orang yang terlibat dalam maraton contohnya, ataupun orang yang pergi gym, ataupun orang yang badan kurus, badan biasa tapi masih mengalami sakit jantung. Okay, right. So, first kali saya akan ceritakan tentang kes maraton ni lah sebab kita tahu ramai juga, bukan ramai lah, ada beberapa peratusan mereka yang mengambil bahagian dalam maraton ini ataupun sukan berlari yang jauh-jauh tu kan. Tak kira Ironman ke apa ke, dia tiba-tiba last dia jatuh sakit jantung dan tak dapat diselamatkan. So apa sebenarnya masalah mereka? Kadang-kadang berlaku pada usia 20 hingga 30 tahun sahaja. Okay, right. So ada dua perkara yang saya boleh jelaskan di sini. Setengah orang kata ialah dia pushing dia body terlampau teruk sangat. Maksudnya kita paksa badan kita untuk berlari-berlari. Tapi selalunya orang yang mengambil bahagian dalam maraton ni bukan calang-calang orang lah kan. Dia dah praktis. So kenapa berlaku sedemikian? Okay, right. Yang pertama disebabkan ayat saintifiknya ialah hypertrophic obstructive cardiomyopathy. Apa benda hypertrophic obstructive cardiomyopathy? Hypertrophic ni maksudnya dia tumbuh, dia terlebih tumbuh. Okay. Obstructive ni maksudnya dia tersekat. Kardio ni jantung, myopati ni maksudnya masalah sakit otot jantung. Okay. Right, apa yang berlaku? Bagi setengah-setengah orang, apabila mereka menjalani mereka membuat exercise secara berterusan seperti marathon, running, yang semuanya memerlukan push, yang semuanya akan meningkatkan kita punya kadar denyutan jantung tu pada tahap yang sangat-sangat tinggi, akan berlaku beberapa perubahan pada otot jantung mereka. So dia akan berlaku, contohnya jantung juga kan, dia akan membesar tak symmetrical tau. Bahagian tertentu je dia akan membesar macam tu. Okay, yang ni tak. So disebabkan oleh bahagian tertentu saja membesar ni akan menyebabkan pengaliran darah tu berlaku secara tak normal. Di bahagian tu macam tersepit sikit. Sebab dia mungkin dia tertolak macam mana macam tu. Sebab ialah bahagian tu tak symmetrical. So ini darah akan tersangkut. Especially bila heart rate tu dah terlalu tinggi. Dan benda ni terutamanya berlaku apabila badan mengalami masalah dehydration. Dehydration ni kurang air lah kan. Of course bila kita maraton ni, kalau kita tak minum air, bila kita kurang air, automatik kita punya blood volume ataupun jumlah darah dalam badan kita pun akan berkurangan.
So apabila darah tersangkut di bahagian otot yang membesar tadi, automatik sebab darah dah kurang, lepas tu dia tersangkut pula, ini akan mengundang sakit jantung. Sebab tu perkara ini berlaku di waktu akhir. Selalunya 25% nak habis dia punya marathon tu, waktu inilah dia akan berlaku. Okay, right. Dan terutamanya juga seandainya waktu mereka habis marathon tu, dia terus duduk. Ni pun bahaya sebab saya tengok setengah-setengah orang selepas berlari mentari, saya tak kira lah marathon yang jauh-jauh tu kan, kalau dia fit, kadang-kadang tak boleh kata juga kan, setengah-setengah orang fit, itu yang otot jantung dia tu membesar tu. Okay? So apabila dia lepas dia habis marathon, tiba-tiba dia duduk, apa yang akan berlaku? Jantung tu masih mengepam macam tu tau. Tapi bila dia mengepam pergi ke kaki, bila dia mengepam pergi ke kaki, apa yang akan berlaku ialah blood pooling ataupun pengumpulan darah di kaki, sebab otot kaki tidak lagi bergerak. Yang mana pergerakan otot kaki ni akan membantu untuk mengepam semula, pergerakan otot tu kan, dia akan mengepam semula, membantu mengepam semula darah naik kepada jantung. So jantung dia pam darah pergi kaki tapi tak naik. So apa cerita? Dah pula jantung tu tengah laju dan memerlukan tinggi oksigen. So ini pun boleh meningkatkan lagi keadaan kekurangan darah di bahagian otot jantung sehingga menyebabkan sakit jantung. Sebab tu penting kalau nak masuk marathon, nasihat saya first kali, penting elakkan dehydration, maksudnya air tu kena sentiasa minum supaya blood volume anda kekal. Nombor 2, selepas habis marathon tadi, jangan terus duduk macam tu. Dia kena berjalan sikit supaya otot kita semakin, yang laju tu dia semakin slow, dan ini dapat dibantu oleh apabila kita jalan tu, of course otot kaki kita akan membantu mengepam balik darah naik ke jantung. So itu penting. Cukupkan air dan habis marathon tadi jangan terus duduk, kena jalan. Okay, setengah orang tak faham kenapa pentingnya. Yalah, dah lepak kan, jalan ataupun lari dah berapa jauh, takkan nak berjalan lagi. Ini pentingnya. Sebab kadang-kadang itu boleh mengundang masalah kekurangan darah tiba-tiba di bahagian jantung, menyebabkan sakit jantung. Okey. Nombor 2, sebabnya ini juga boleh berlaku bagi mereka-mereka yang dah kronik berlatih. Okay? Dia berlatih. Kadang-kadang macam kita berlatih lah, kalau kita angkat berat kan, kadang-kadang dia akan berlaku bahagian otot kita tu terkoyak sikit. Sama juga kadang-kadang bahagian otot jantung tu dia pun boleh terkoyak sikit. Okay? Dan apa yang terbentuk dalam praktis dia ni, yang dia duk praktis lari ni, okay, ini akan menjadi scar ataupun akan menjadi parut. So parut ni tidak lagi mempunyai keupayaan untuk mengembang mencut macam tu lah. Maksudnya tidak ada contractility-nya lagi. So apabila pada hari yang betul-betul dia streskan jantung dia, bahagian parut ini kadang-kadang dia akan mengembang dan macam belon lah, bila tak anjal kan, dia mengembang, dia melepeh, dia mengembang macam tu saja kan. Dan ini kadang-kadang boleh juga mengundang masalah jantung yang acute ketika berlaku sedemikian. So apa yang boleh dilakukan? So maksudnya kalau anda nak masuk marathon, jangan buat main-main. Ini satu perkara yang harus mempunyai training yang betul. Di samping itu harus mendapat konsultasi daripada doktor. Mungkin doktor nak cek yang saya katakan hypertrophic obstructive cardiomyopathy tu, dia kena buat echocardiogram, dia nak kena tengok jantung anda fit ke tak fit. Especially orang yang masuk pertandingan lah, yang mana anda memang nak menang ataupun nak habiskan larian yang memang jauh. Itu yang saya pernah dengar, macam Ironman tu yang lari memang jauh sangat-sangat lah kan. So itu sangat-sangat penting, dapatkan green light daripada doktor anda setelah dia cek betul-betul jantung anda. Okay? Dan satu perkara lagi, macam saya katakan, kita ni kalau dah biasa kerjanya duduk, kalau dah biasa kerjanya kurang aktiviti, tiba-tiba kawan ajak masuk marathon, kita pun kata for fun, why not? Ini bahaya.
So badan kita tak tone up untuk mengambil mengambil bahagian dalam aktiviti yang sangat menyetreskan untuk jantung kita itu. So ini juga boleh menyebabkan jantung itu tiba-tiba dia tak larat, so dia kurang oksigen. Macam-macam boleh berlaku lah. Okay, so make sure kalau anda nak participate, so anda pun harus bukan saja train, tetapi juga perlu dicek ataupun diperiksa secara terperinci oleh doktor anda. Okay, right. Baru-baru ni saya ada juga terbaca tentang seorang lelaki muda. Dia main badminton 2 jam. Dia main badminton 2 jam. Lepas tu katanya dia berhenti kejap untuk makan. Kemudian dia main balik badminton. Itu satu perkara yang kadang-kadang bahaya. Sebab apabila kita makan dengan, makan mungkin dia makan malam kot, saya tak tahulah. Mungkin makan malam dan perutnya terlalu kenyang, dan ini akan buatkan darah fokus pergi turun ke perut untuk menghadamkan ataupun nak settlekan masalah penghadaman tadi. So kurang darah pergi ke jantung pun dia belasah balik main single badminton ni menjemput. So janganlah anda lakukan perkara sedemikian. Saya ingat waktu saya ada satu kali waktu saya bekerja di klinik dulu, seorang lelaki masih muda. Saya rasa umur 27 tahun ke macam tu, dipapah masuk ke klinik. Saya perasan, saya tengok dia, peluh dia macam lain macam, kan? Peluh dia macam, dia pun kata ni macam peluh sejuk ni, peluh jantan orang kata kan. Tapi yang peliknya yang saya tengok ialah dia punya lutut tu macam dia kata macam tak ada lutut. Maksudnya dia tak boleh dipapah. So terus saya fikirkan badminton dipapah dan dia tak komplain sangat sakit dah dia. Dia rasa macam sedikit shortness of breath ataupun susah nak bernafas. Tapi yang lutut lembik tu yang saya pelik, dan terus saya buat ECG dan kita dapati memang dia mengalami heart attack. Mujur dapat diselamatkan, panggil bila letak oksigen dan ubat-ubatan yang tertentu, dan alhamdulillah boleh diselamatkan. So kadang-kadang main badminton ni, saya pun dulu main badminton juga. Apabila main single ni, boleh tahan dia punya stamina yang diperlukan. Jangan tiba-tiba anda tak ada orang kata tak ada form, kemudian pergi belasah main single, nak buktikan yang hebat. Sini satu perkara yang berbahaya kalau dibuat dengan tiba-tiba. Maksudnya any sporting activities perlu dibuat secara progresif dan perlu ada training. Okay, jangan, sebenarnya anda tahu limit badan anda sendiri. Jangan paksa dia pergi lebih daripada yang dia mampu. Ya, kadang-kadang kita dah tahu kita nak tarik nafas pun nak tak lepas, kita paksa je main, kena pergi depan belakang. Lepas tu tak boleh nafas terus. Itu yang kita bimbangkan. So itu kes pertama lah, maksudnya kes pertama tadi yang melibatkan kes orang yang sihat yang mengambil pertandingan maraton, tetapi disebabkan oleh perkembangan hatinya, otot hatinya, ini boleh menyebabkan dia terdedah kepada sakit jantung walaupun pada usia muda, walaupun dia fit, walaupun dia dah menjalani training. Okay, right. Sebab kedua yang rare, saya akan bagikan saya ada baca, okay? Sebab rare, cepat marah. Aduh. Mereka-mereka yang panas baran, cepat marah, tahu tak? 36 tahun John Hopkins University buat satu kajian yang melibatkan jumlah kajian tu 36 tahun, menunjukkan mereka yang panas baran, yang cepat marah mempunyai 5 kali ganda risiko untuk mendapat heart attack. 5 kali ganda risiko untuk mendapat heart attack. Sebab tu kita dah diajar, kalau marah apa yang kita buat, kita senyap dulu, relax, tarik nafas, hembus, tarik nafas, hembus, kemudian istighfar banyak-banyak. Tak jalan pun pergi ambil wuduk. Jangan terus belasah asyik marah saja, sebab ini dapat meningkatkan risiko sakit jantung 5 kali ganda. 5 kali ganda. Okey, jangan marah-marah. Okey, especially orang yang suka marah ni, kan? Relax. Okey. Right, terutamanya mereka yang blood group O. Sebab kalau anda study psikologi, blood group O ni memang kadang-kadang dia
blood group O ada ke di luar sana? Blood group O diorang ni kadang-kadang panas baran sikit. Sebenarnya anda boleh kontrol 5 hingga 10 minit yang pertama tu anda bertindak mengikut jenis darah anda. Kalau anda blood group O, maksudnya kadang-kadang anda boleh bertindak di luar kawalan. So ini juga berbahaya kepada kesihatan jantung anda. Okey, right. Sebab ketiga, ini kadang-kadang selalu dilakukan oleh rakyat Malaysia. Sebab kita ni alhamdulillah kalau makan, bab makan tu kan memang favorite hobi lah kan. So, mereka yang kajian menunjukkan bahawa mereka yang makan terlalu kenyang. Kadang-kadang, yelah saya pun makan terlalu kenyang juga. Orang panggil so-off tu kan. Dia CF ke so-off ke macam tu lah lebih kurang kan. Dia terlalu kenyang. Okay. Kajian menunjukkan bahawa mereka yang makan terlalu kenyang, terutamanya bagi cardio compromise, maksudnya dia dah mungkin ada masalah jantung sikit-sikit lah, belum teruk lagi. Ini akan meningkatkan risiko sakit jantung sehingga 26 jam selepas tu. Wow, dahsyat. Bukan 2 jam tau, 26 jam selepas anda makan secara eksesif ataupun terlajak makan ni. Dia boleh meningkatkan risiko selama 26 jam. Dan terutamanya 2 jam yang pertama, anda mempunyai 4 kali ganda risiko untuk mendapat heart attack. So, hati-hati. Jangan terlajak makan. Okay? Pandang aja. Kalau ikut Tun M dia kata, yelah, bila rasa sedap berhenti. Payah tu. Kan? Ataupun ikut sunnah lah. Isikan perut anda 1/3 makanan, 1/3 minuman, 1/3 udara. Itu yang paling baik. Ataupun ikut resipi kesihatan yang selalu saya jerit-jeritkan. Bukan saya jerit lah, maksudnya saya cakap. Kalau nak makan, ukuran yang paling sihat, segenggam nasi, segenggam protein, 2 tapak tangan sayur. InsyaAllah anda tak meningkatkan risiko untuk mendapat heart attack. Okay? Right. Seterusnya, okay, apa lagi? Masalahnya, ini juga adalah hobi ataupun saya pun suka juga. Apa dia? Kopi. Bismillah. Okay, terlalu banyak kafein. Terlalu banyak bukan orang kata biasa-biasa. Sepatutnya badan kita boleh tahan sampai 400 mg kafein sehari, no problem. 400 miligram ni lebih kurang 4 cawan kopi ni tak ada masalah. Tapi bagi setengah-setengah orang, sebelum dia pergi gym, memang saya dengar gym instructor kata bagus minum kopi hitam tu sebelum pergi gym. Dia suruh minum secawan, bukan minum sampai 8 cawan. Okay? So hati-hati dengan kafein. Problem dia ialah apabila pergi gym, setengah orang dia makan energy drink. Dalam energy drink ni kadang-kadang mempunyai jumlah kafein yang sangat-sangat tinggi. Dan ini boleh meningkatkan tekanan darah dengan mendadak, especially kalau anda membuat senaman isometrik ataupun yang mengangkat besi tu lah. So ini boleh meningkatkan tekanan darah dengan mendadak, dan kadang-kadang bila ini berlaku, dia juga boleh orang kata mencemaskan jantung. So, mereka-mereka yang pergi gym, bagi saya, elakkan daripada minum energy drink. Anda tak perlu tu semua sebenarnya. Yelah, tengok, diorang dah tahu makan jangan banyak sangat. Makan kena 2-3 jam sebelum pergi gym. Dan workoutnya macam mana. Tapi setengah orang dia minum energy drink tu macam sampai 2-3 tin tu. Ini juga mengundang bahaya. Okey, apa lagi? Sebab-sebab yang biasa kita dengar. Ini pun kadang-kadang saya duk tengok menjadi tabiat juga rakyat Malaysia. Mereka mempunyai tabiat makan lewat malam yang orang kata dibuat secara istiqomah. Okey, right. Saya pernah ada kawan saya, seorang ustaz, adik dia ke macam mana tah? Adik ipar dia. Yes. Muda lagi, saya rasa 40 tahun lebih. Yang tabiatnya tiap-tiap malam dia akan perkena roti canai 1, teh tarik 1, lebih kurang pukul 10. Lepas tu balik tidur. Okay, mungkin setengah orang dia susah nak tidur kan, kalau perut tu krek. So dia kata lasah roti canai kena teh tarik memang senang tidur. Okay,
Ini satu tabiat yang juga boleh mengundang, ya, kalau dibuat secara berterusan juga boleh mengundang bahaya, kerana didapati makan lewat malam, terutamanya jika istiqomahkan, maksudnya dibuat secara berterusan macam tu, akan meningkatkan bad kolesterol, akan meningkatkan kolesterol jahat anda secara mendadak. Dan sudah tentu kolesterol yang jahat ni kalau tinggi, anda pula mempunyai masalah keradaan kronik, dengan senamannya tak buat, dengan gaya hidup yang tak cukup, tidur tak cukup, makan tak pantang, semua tu ini juga boleh mengundang masalah heart attack, ya. So memang itu pun berlaku kepada kawan saya tersebut, ya. Okey, so elakkan makan lewat malam. Paling baik adakan julat 3 jam sebelum makan malam anda, sebelum anda tidur. Itu yang paling selamat dan paling baik. Karena dikatakan apabila kita makan lewat malam secara berterusan, ini akan mengganggu. Dalam sel kita ni ada bateri tau. Nama dia mitokondria. Ini akan membuatkan ataupun mengganggu bateri dalam sel kita, menyebabkan bateri tu rosak. Mitochondrial dysfunction dia panggil. So ini pun tidak sihat. Bukan saja untuk masalah jantung, dia juga boleh mengundang diabetes, mengundang macam-macam penyakit metabolik ataupun penyakit kronik. Right. Seterusnya, apa lagi sebab-sebab rare tadi? Okey, setengah-setengah ialah apabila muda-muda tu kadang-kadang mereka terpengaruh dengan terpengaruh dengan pil-pil khayal. Bahaya tu. Kan kadang-kadang pergi, bukan saya cakap, tapi kadang-kadang berlaku kan, anak-anak bersosial tiba-tiba pergi mana-mana, dihulurkan pil Ramin 5 tu ke apa ke, anda pun telan lah. Dan ini juga kadang-kadang sama ada dadah, kokain, ataupun marijuana, cannabis, ganja tu kan, termasuk pil-pil khayal macam ecstasy, Ramin 5. Semua ini boleh menyebabkan rentak jantung tu lari. Dan mungkin dalam keadaan tertentu, campuran stres dan apa benda segalanya, boleh juga mengundang sakit jantung. So kita dapati sebenarnya dalam statistik, mereka yang meninggal waktu usia muda, meninggal sebab sakit jantung di waktu usia muda, mereka setengah-setengah peratus daripada mereka juga mengamalkan ataupun memakan pil-pil khayal tersebut. So ini juga punca yang boleh menyebabkan masalah sakit jantung. Pil khayal, elakkan. Okay, right. Seterusnya, pil kuat. Pil kuat ni kuat apa? Kadang-kadang kita tak, bukan dalam bentuk pil pun, dia cakap suplemen, tapi dia dah campur dalam tu ubat kuat, ubat untuk lelaki lah kan. So ini tu nak bagi anda lebih kuat lah kan, especially untuk mengatasi erectile dysfunction, ataupun mungkin nak rasa nak perform lebih. Kadang-kadang mereka tak tahu dalam suplemen ataupun dalam kopi ke, dalam bahan-bahan tertentu tu dah dicampur dengan racun berjadual ataupun drugs seperti sildenafil dan Viagra tu lah, sildenafil dan jenis-jenis macam tu lah kan. So apa yang berlaku, memanglah dia akan perform, tapi kebetulan pula dia dah memang ada masalah jantung, ataupun dia sedang mengamalkan ubat-ubatan yang mempunyai nitrates, contohnya seperti ubat isosodil dan nitrate, ubat jantung, isodil ataupun GTN dan sebagainya. Kena bercampur dua ni, apa yang akan berlaku, tekanan darah tu akan turun secara mendadak, sampai kalau rendah sangat, badan anda dah tak cukup tekanan untuk mengepam ke seluruh tubuh badan. Ini juga boleh menjemput maut. Okay? So hati-hati dengan bahan-bahan ataupun pil kuat. Kalau tak pil kuat ke ataupun ubat kuat, bukan kuat motor ya, ubat kuat motor tu lain cerita. Ni ubat kuat lelaki lah. Okay? Right. Sebab kalau dicampur dengan bahan nitrate, dia sendiri pun boleh menyebabkan tekanan darah tu turun, sebab dia melebarkan salur darah.
Tapi kalau campur dengan nitrat, maksudnya kesan penurunan tekanan darah itu menjadi semakin ketara sehingga kadang-kadang mengundang masalah jantung anda. Okay, right. Dan last kali saya cerita ialah disebabkan oleh gaya hidup yang tak sihat. Mungkin bawah 40 tahun pun ada juga mereka yang menghidapi masalah diabetes ataupun kencing manis jenis 2. Kencing manis diabetes jenis 2 ni dia disebabkan oleh rintangan insulin yang tinggi, selalunya berkait rapat dengan masalah sama ada genetik ataupun masalah obesity ataupun masalah gaya hidup yang tak sihat, masalah keradangan kronik. Dan kajian menunjukkan bahawa seandainya mereka ini mengalami ataupun didiagnose sebagai pesakit diabetes di bawah 40 tahun. So, risiko ataupun statistik menunjukkan bahawa kadar sakit jantung sangat-sangat ketara di kalangan mereka. Secara kesimpulannya, hati-hati dengan gaya hidup kita. Jangan kita terjebak kepada masalah diabetes, terutamanya seandainya anda mengalami masalah diabetes, dan especially for women ataupun untuk wanita. Mereka terjebak ataupun mereka mungkin mudah mengalami masalah sakit jantung. So sebenarnya saya ada buat satu page Hidup Bahagia Tanpa Diabetes. Mudah saja tekan Facebook anda tu, dekat search tu type Hidup Bahagia Tanpa Diabetes. Dalam page tersebut saya dah huraikan, saya rasa ada lebih daripada 100 video ceramah saya lah. Saya ceritakan apa dia diabetes, komplikasi dia, apa yang anda perlu faham, dan terutama yang penting bagaimana nak mengundurkan diabetes anda, bagaimana nak membebaskan diri anda daripada diabetes, bagaimana untuk membantu mengawal tahap gula dengan lebih berkesan. Saya ada 11 langkah dalam tu yang saya dah jelaskan satu persatu. So kalau anda berminat ataupun rasa-rasa ada saudara mara yang berminat ataupun parents anda anda punya ibu bapa tu ada diabetes, anda pun harus prihatin sebab diabetes jenis 2 ni mempunyai pengaruh genetik juga. Seandainya ibu bapa mempunyai diabetes, anda lebih mudah untuk mengalami diabetes. So joinlah page tersebut dan gali ilmu yang ada dalam tu supaya anda betul-betul memahami bagaimana untuk membebaskan diri anda hidup bahagia tanpa diabetes, insya-Allah. So itu saja perkongsian saya pada hari ini. Saya dah jelaskan sebab-sebab rare kenapa orang exercise pun boleh dapat sakit jantung. Tetapi yang paling penting tindakan tu adalah bergantung pada diri kita. Kita kena faham dan mengambil tindakan yang sepatutnya. Kalau kita tahu kita ni menjalani gaya hidup yang tidak sihat, ubah. Why not? InsyaAllah kita sama-sama. Saya doakan sihat walafiat. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.